Bismillahirrahmanirrahim. Kami nak ride depa beli bersama 4 orang kawan saya, 3 orang kawan saya, Yunus, Muaz, Kam. Pagi ni kami start ke 7.30 ni sampai kat Kopi Jantan. Lambat kamera nak habis. Oh, lambat nak set up. TS penting. Makan lu. Yang paling Yunus paling diet. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm saving some, 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 saving some. Di Petron besut, isi walaupun minyak tak habis lagi. Isi bagi full. Hijau. Oh, tak lelok. Rosak ah. Boleh buat IC. Checkpoint pertama. Checkpoint kedua untuk Bali. Untuk Bali, ni dia punya kapal. Tu dia punya jambatan. Nampak tak? Jambatan dia. Tak zoom sikit. Okey. Ya, tangkap gambar dulu. On the way naik jambatan Bali. Sampai Masjid Andalusia. Jom gambar. 3 1 2 3 1 2 3. Aku. Okey. Besar bag. Okey, kami dah sampai untuk tujuan pertama. Wah, cantiknya weh. Masjid mana? Masjid Andalusia. Dekat mana? Kelantan. Video apa tu? Ini masjid ah. Okey. Masjid Faizi. Masuk nah. Okey, ni bahagian depan. Pintu masuk itu. Ini boleh kata ramai kot sebab esok cuti daripada Bali. Tadi kami jumpa geng ride kot. Betul ni. Okey, Yunus nak masuk. Oh. Tadi kita datang kat sini kot. Sini lawa. Di
Mereka buat seni bina ala-ala Aceh. Okay, sekarang kita akan masuk. Dah lah. Allah, sadu. Sakit. Waduh. Ya Allah, cantiknya apa? Ada orang kahwin ke? Okay. Orang mati nak solat. Oh. Apa ke? Ya, bahagian dalam mana? Bahagian, oh tu nak beli kipas tu? Berapa? 365. Tengok. Tadi kami naik motor. Kami dah buat plan. Ada kawan bawa kereta. Kasih dia Zeri. Guys. Siapa Prisha? Aku baju ni terpas pakai tau. Terpas pakai. Oh. Kau tinggal. Aku pergi semua yang tu. On the way KB, on the way KB. Ush, artillery lah. Tuan. Guys, sekarang kami tengah misi memburu mencari Kami slushy. keluar pada kereta ni. Slushy ini dah last minute ni. Jam ni. Slushy kat situ. Ini dah last minute ni. Jenuh ni. Berapa jam? Pasal keluar pada 40 minit je. Lepas tu lagi Zahiri nak ambil mana? Geng, punyalah demi slushy. Man, kucing. Lucing pun, oh boleh lah tu. Kereta kat sana tadi tu. Kami keluar pada kereta. Tinggal Zahiri. Slushy. Where the slushy? Oh, jaga. Kat mana? Tak tahu. Dulu jalan macam tahu lah. You ha. Ada kereta. Agak pun. Okay, sekejap lagi kita pergi beli sashi. On the way ke? On the way. Oh tu jumpa. Panjang tu. Hampa. Aku hampa. Panjang guys, macam tak jadi lah. Makan masuk ni. Ni lambat tu dia. Sekarang ada mana? Okay guys, sekarang kami di checklist yang ketiga. Kami dah sampai di Pasar Siti Khadijah. Kami nak cari Chris. Mana? Chris. Banyak aku. No, jam lah aku tak ada waktu panas. Kena. No. Oh, nak tanam pokok ah. Okay, kita boleh beli barang apa yang kita nak masuk gini. Kita masuk boleh ke? Yang mana tu? Di situ tu tu lah. Keris yang menyala. Keris yang menyila. Aku dipanggil Mak Silau. Bahagian atas. Yang itu Konoha. Bahagian atas. Oi, jangan bukan Konoha. Oh, bahagian atas makan. Ini pasal kerat. Bukan. No, ni. Masuk mak, ikut lah. Ni yang nak duit tu. Guys, ramai orang hari ni cuti depa beli. Ni rekod belah panjang. Okay, sekarang kami dah sampai Maidin 7. Kami kena solat dulu. Mana Pak Master?
kami boleh jamak, tapi ada orang solat tamam. Ada orang kena solat tamam. Sekretariat. Sekretariat. Kita kanda. Nas. Main di Banjir. Surau. Kena solat dulu. Belu atas Kita tengok ada apa. Semua dah lapar. Muaz. Dia rukun. Main ditunjuk. Main dua. Suriani ke? Dan nasi kukus sudah hati Mr. Daniel. Tapi setiap minit kita memang aku buat random kan. Main Kelantan, main Maidim. Beli apa? Beli apa? Beli durian je. Beli durian je. Mantap Amai. Kasih ya. Amai tu. Main apa? Oh, dia. Lawan. Ni sampai kena duduk cangkung ah. Betul juga. Oh, meriah ha. Lawan. Guys, kami dah sampai setelah 1 jam meredahi jam PCB. Jom nak pergi beli loceng. Orang kata loceng kat sini sedap. RM1. Masukkan aplikasi. Oh, masuk ah. Nampak. Ramai orang sebab depa pun cuti depa beli. Depa beli apa? Depa beli loceng. Mana kedai Muaz? Ayo. Tunjukkan kamu punya cita rasa. Terima kasih. Macam mana tak lepas? Ni apa tak pergi? Nak pergi mana? City. Oh, City. Kau tak pimpin orang tu eh? Aku ni. Tolong tu. Boleh. Beli. Aku rekod lain ke? Tu masuk. Yelah, aku rekod lain juga ni. Muaz kata kedai dia kat depan tu. Kau rekod yang utama, aku rekod yang sebenar. Si memilih loceng. Bakor. Makau Bakor Ya, kaya. Bakor. Orang Kelantan baru mai. Jangan. Jangan nampak sangat ah. Obvious ah. Mana ada berdiri sini? Tadi dia tak jangan. Sakit oh jangan. Nus. Bukan pernah mai dah? Ha? Kali kedua. Kasi main lagi. Besar lagi. Syok noh, kali kedua. Dua main. Rezeki lah boleh mai. Oh, sini je. Main jauh ni. Ui, banyaknya. Ayo.
Dah, dia pun nak pindah tempat pula. Tadi pasir. Sini tak pasir? Oh, ada kucing pula je. Abang ni belakang dia. Ni. Belakang ni. Belakang tempat lagi. Makan. Makanya dia cakap dia nak makan. Dia tak makan. Kak buka belah sini, masuk belah ni kau. Jom lah. Ya Allah, cantiknya. Tak ada orang nak makan tak tak. Nak tutup pagar ke tak ada orang. Kita sudah sampai ke Tak ya, ya. Ui, lawanya. Kami lalu belah depan tu yang tak tahu. Ni bawa ni amai dia tu belakang ni tak siap lagi ni. Oh. Tak tahu lagi. Okay, kita telah sampai ke Masjid Muhammadiyah. Jadi ini adalah pokok Masjid Muhammadiyah yang berada di kawasan betul-betul di kawasan Bandar Kota Baru. Kota Baru. Angka ini titik peluh aku. Jadi InsyaAllah nanti ada masa kita akan sampai lagi ke masjid tahun depan tahun depan bersama dengan Amirul Muaz. Maksud gabung dia Allah Subhanahu wa taala nak menjalankan. Sebab itu dalam terjemahan dia ada maksud yang tersurat dan ada maksud yang tersirat. Nah, untuk kenapa mereka tak ada tersirat itu kita tegak nafsi kita. Hidup foto ejah foto untuk Masjid Muhammadi. Sesi manifesto. Oh, duk solat. Sesi manifesto. Hari ni sebelum balik Zuhairi bawa kami pergi kedai. Bukan Asken, Ayang Cafe. Ayang Cafe. Let's go. Saya kita tunggu. Itu dah mai kan? Kali kedua. Dengan phone baru. Ni mendapatkan slushy. Akhirnya dapat. Okey dah cukup. Okey. Last checkpoint destinasi terakhir. Baca. Kalau dia pun buat lah tempat yang balik. Okay, bye bye. Kang, bye. Jumpa next video. jumpa next video next kita. Okay. Okay, next kita pergi pula pantai yang kedua. Bye.